Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah kami, titipkanlah ke dalam hati kami ini satu sifat yang cintakan ilmu. Bukan sahaja ilmu akhirat, malah kami ingin cintakan ilmu dunia serta akhirat, insya-Allah. Moga-moga kita dalam kalangan golongan-golongan yang cintakan ilmu Allah. Baik. Pertama dan selamanya, sebelum saya muliakan, lagi dikasihi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, imam, seterusnya, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Baik, pertama dan selamanya, mari kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kita kesempatan, kelapangan. Ada orang, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang Allah tak beri dia kesempatan untuk datang hadir dalam majlis ilmu tanpa kita sedar. Tapi itulah realiti dunia umat akhir zaman. Kita kena bersyukur. Sebab apa? Dalam hati kita masih ada kesedaran untuk cintakan ilmu. Ada sahabat-sahabat kita yang Allah tak bagi di kelapangan. Jadi kita kena bersyukur Allah bagi kita kelapangan. Sebab apa? Kata Nabi, badiru bil a'malis salihat qabla an taghshilu. Kata Nabi, bersegeralah kamu dalam amalan-amalan soleh qabla an taghshilu, sebelum Allah sibukkan kita. Bila sibuk? Hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti tak ada masa dah, tuan-tuan, kita nak cari ilmu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala sebab masih ada kekuatan untuk hadir dalam majlis ilmu. Baik, sebelum saya mulakan tazkirah, sebelum saya mulakan ceramah saya, kuliah ke tazkirah ke, saya nak tanya tuan-tuan lah, ibu-ibu, kenal ke saya ni siapa? Ada orang tak kenal saya? Saya nama diberi Muhammad Abu Sufyan bin Muhammad Mukhtar Zaidi. Dalam pencetus ummah, saya digelar sebagai pencetus ummah Abu. Kalau dalam ke-12 peserta, saya digelar sebagai Abang Sado. Kau ada? Abang Sado katanya. Sebab saya masa briefing dengan Istro, bincang-bincang dengan Istro masa tengah nak fikir tagline, Istro minta saya buat tagline biar apa ni, Sado juga ilmu biar berado. Saya tak nak Sado juga. Apa ada orang, sebab ada orang dia tafsirkan Sado tu apa dia? Sakai hodoh. Sado, sakai hodoh. Sebab tu saya tak nak orang faham kot tu. Tapi kebanyakan orang kita bila tengok badan tegap sikit, Sado. Kenapa saya tak nak Sado? Sebab muscle ni sifat dia mengecut. Saya dalam pencetus ummah, saya tak ada masa nak pergi gym. Bila makin susut, orang betul, ustaz, kenapa ustaz makin kecil? Kat dalam TV nampak besar. Itulah dia. Kalau dalam TV nampak besar, kalau nak besar, belilah TV plasma 52 inci, lagi besar. Kalau nak lebih besar, lihatlah saya di panggung wayang. Saya adalah pencetus ummah Abu. Sebab itulah saya pilih tagline, saya tambah berkongsilah, jangan menghukum. Sebab nak cover balik yang Sado juga, saya tak berminat sebenarnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih di atas jemputan yang tuan-tuan sudi. Saya rasa tidaklah, saya kira kita boleh berkongsi ilmu. Saya umur baru 21, saya muda lagi. Jadi kita bersama-sama kongsi ilmu. Apa yang saya tak ada, tuan-tuan, ibu-ibu kongsi pada saya. Apa yang saya ada, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Tapi kan saya, bila saya masuk ke Pahang, saya nampak satu benda yang kat negeri lain tak ada. Kan macam, pelik ustaz, apa dia ustaz? Satu-satunya negeri yang jalannya berwarna merah. Negeri lain tak ada, carilah. Terengganu ada jalan warna merah, mana ada? Tapi Terengganu, bila saya masuk je ke kawasan, nak masuk Kuantan, nak sampai terminal tu, bas, saya sejak, wow, jalan warna merah. Kalau pergi melancong dekat Mesir, dekat Turki, dekat New Zealand ke dekat London, mana ada jalan warna merah?
Tapi Pahang satu-satunya tempat yang jalannya berwarna merah. Alhamdulillah. Maksudnya orang Pahang kena bersyukurlah. Semalam saya di Felda Cini 5. Alhamdulillah, sambutan pun alhamdulillah baik. Bila saya duduk di Felda Cini 5, orang sana mereka berlatar belakangan pelbagai. Cakap Perak boleh teman. Cakap Kedah boleh hampa pergi mana, hampa nak pergi mana, apa nak pergi mana, apa semua. Orang Pahang ni tu yang saya suka. Dia bahasa dia fleksibel. Dia orang Pahang boleh masuk, orang Kelantan boleh masuk, orang Terengganu boleh masuk, semua orang boleh masuk. Ini alhamdulillah. Baik, saya tak nak pergi jauh, tak nak melangkau jauh. Bila saya diceritakan oleh Piyu Luqman membawa topik umum. Kuliah saya berapa lama sejam ke sejam? Okey, baik, sejam. Saya bergantung kalau kata 45 minit ke macam mana? Sejam lah 8.30 ke 8.45. Baik, saya tak nak pergi jauh. Saya nak kita tengok dalam diri kita. Biasa tulisan ayat Quran ini ada di masjid, tulisan ini ada di sekolah-sekolah, tapi tidak ramai dalam kalangan kita yang amalkan tulisan ini, iaitu surah Al-Mu'minun 1 hingga 11. Benda yang saya rasa tuan-tuan dekat dekat dengan diri kita, dekat dengan jiwa kita. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Kata Allah, berjayalah orang-orang yang beriman. Allah bagi tahu orang-orang yang beriman semua berjaya. Berjaya ditafsirkan oleh para ulama apa dia? Dia berjaya hadapi godaan-godaan syaitanir rajim. Bila sebut godaan syaitan, tuan-tuan, Pahang ni okey lagi. Kalau tuan-tuan duduk KL, ya Allah, bukan godaan syaitan, godaan manusia nirrajim pun ada. Manusia nirrajim pun ada, tuan-tuan. Kadang-kadang saya pergi shopping komplek kan, bila kita nampak, ya Allah, kadang-kadang orang Melayu kita pakai kain terbelah sampai ke ketiak. Dia punya terbelah sampai ke ketiak. Tak nak tengok rezeki. Kalau tak tengok pejam, terlanggar tiang. Jadi saya mengambil langkah untuk sebelah buka, sebelah tutup. Tengok sikit-sikit lah. Tapi itulah godaan manusia akhir zaman. Tapi kata Allah, orang yang berjaya, dia hadapi orang mukmin, dia berjaya hadapi godaan-godaan syaitan. Datanglah mehnah, ujian, bala, musibah, orang mukmin, dia berjaya hadapi semua itu. Kemudian Allah kelaskan apa itu orang yang berjaya dalam kalangan orang-orang beriman. Satu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam solatnya khusyuk. Dengan arti kata lain, dia tunduk dan patuh. Dalam dia solat, dia menganggap Allah tengah tengok dia dan dia sedang berbual dengan Allah, berchatting dengan Allah. Itu orang yang khusyuk. Dia patuh, dia tunduk bila dia berhadapan dengan Allah. Tapi bila kita tengok orang kita semayang, Allahu Akbar, bila Allahu Akbar, mata, biasa mata men, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Mat datang lambat hari ni. Dalam hati bergerak. Itu biasa. Allahu Akbar, balik ni aku nak jumpa member, lepas tu lepas dengan member nak lepak kedai mamak. Itu yang berlaku. Kita tak ada khusyuk dalam solat sebenarnya. Sebab tu Allah meletakkan orang yang berjaya ini, dia khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat ni bukan senang kita nak dapat. Dia kena ada satu jati diri yang hebat, yang kuat untuk dia dapat satu benda yang dipanggil sebagai khusyuk di dalam solat. Baru kita digelarkan sebagai berjaya. Tapi bila sebut soal khusyuk, saya pernah belajar di Sabak Bernam. Terlebih khusyuk pun ada. Kita ke Allahu Akbar, orang yang terlebih khusyuk, Allah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Itu pun Astaghfirullahalazim. Saya pernah semayang, tuan-tuan, ini realiti. Kita dah habis solat Jumaat, dia tengah tahiyat akhir, ada Asyhadu alla ilah, sampai dia tekan dunia asyhadu, sebab nak dapatkan kekhusyukan dia tu. Itu realiti umat akhir zaman, ibu-ibu, ayah-ayah. Jangan kita terlebih khusyuk pula. Maknanya bila kita angkat Allah, otak, jiwa Allah semata-mata,
ayam KFC, McDonald, bos marah, bergaduh dengan bini, bergaduh dengan kawan, jangan masukkan, letak tepi. Sebab kita nak khusyuk dengan Allah, kita nak berchatting dengan Allah, kita tak boleh letakkan benda lain dalam akal fikiran kita. Kalau kita nak digelarkan orang mukmin yang berjaya dalam hidupnya, kita kena khusyuk dalam solat. Nak dapat yang khusyuk dalam solat, satu, jemaah jangan tinggal. Jemaah, oh jemaah, dalam legenda budak hostel, jemaah kena jaga. Bila semayang Allahu Akbar, imam kena pastikan setiap daripada saf tak ada renggangan antara satu sama lain. Itu salah satu cara kita nak menjaga khusyuk kita. Bila ada gap ataupun ruang di perantara kita, mulalah syaitan datang. Dia datang, dia buat kerja dia lah. Syaitan ni, dia datang, dia buat kerja dia. Datang, janganlah kau khusyuk, janganlah kau khusyuk. Kadang kita dah lupa, ya Allah itu aku nak semayang khusyuk, aku nak tumpukan pada Engkau ya Allah. Semayang, ada pula ruang gajah boleh lalu. Bila gajah boleh lalu, bukan gajah, syaitan dah hantar general dia semayang sebelah kita. Mat, kau ingat tak bos kau marah kau tadi? Kita pun, ya Allah itu aku. Itu sebablah boleh lupa rakaat. Itu sebablah rakaat elok-elok 5 jadi 4, elok-elok 3 jadi 2. Terlupa tahiyat awal. Sebab apa? Kita tak ada khusyuk dalam solat. Jadi nak digelarkan orang yang berjaya, orang mukmin yang berjaya, pertama kita kena khusyuk dalam solat. Nak tak nak, kita kena khusyuk dalam solat. Itulah Allah letakkan syarat orang-orang yang beriman. Dalam apa juga kita nak buat pada Allah Ta'ala, ingat, bila kita angkat takbir, patuh dan tunduklah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anggaplah Allah, kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah, maknanya tiada yang lebih besar melainkan Allah. Tak ada dah yang lebih besar melainkan Allah. Tapi sebab apa? Kalau kita tengok orang-orang kita, kadang bila Allah nampak perempuan, Allah, Nilofa, Allah. Saya pun kalau tengok Nilofa hilang khusyuk saya. Lalu Nilofa, mungkin tuan-tuan tak kenal Nilofa, Era Fazira, Ziana Zain, Allah, Ziana Zain lalu. Tapi ingat, kalau nak khusyuk dalam solat, kita anggap Allah yang adalah paling besar di hadapan kita. Tak adalah benda lain yang paling besar. Tuan-tuan, Allah meletakkan syarat yang kedua. Yang pertama, khusyuk dalam solat kalau nak berjaya. Yang kedua, Allah kata apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang dia jaga mulut dia, dia jaga perbuatan dia daripada perkara-perkara yang lagwi, yakni lagha. Daripada benda yang mensia-siakan. Bila sebut benda yang sia-sia, tuan-tuan, sekarang kita ada Astro, lepas tu sekarang kita ada PVR, boleh rewind, boleh reverse balik, boleh pause. Lepas tu kita ada panggung wayang, kita ada apa lagi, kita ada VCD, macam-macam sekarang. Nak cari benda yang lara cukup senang, kita ada Astro. Kalau nak yang lebih sikit, buka 431 HBO, Allah. Tengok Angelina Jolie berlakon, Allahu Akbar. Angelina Jolie dengan Tom Cruise, tengok dia berlakon, tuan-tuan. Dia berlari pula tu. Tengah tengok TV, abang buat apa tu bang? Tak ada, abang tengok ni halaqah. Bini belah 431 Angelina Jolie. Sekarang benda lara terlalu banyak. Telinga kita jaga, jangan telinga kita ini dimasukkan dengan benda-benda yang lara. Sebab kata Nabi, akan dituang cairan timah yang panas orang yang dia mendengar bindu wanita nyanyi. Pada zaman Nabi dulu, bindu wanita ini hamba wanita lah. Maknanya bila kita dengar perkara-perkara yang lara, cerita contoh, kalau yang dekat dengan kita kan, cita-cita lagu sakitnya tu di sini di dalam hatiku. Siapa yang tak tahu lagu tu?
Ramai yang tahu sakitnya tu di sini. Tapi bila kita dengar benda-benda yang tak elok, bila lara masuk dalam telinga kita, hati akan menjadi gelap. Jadi sebab itu Allah meletakkan syarat kepada kita untuk menjadi orang yang berjaya. Kena apa? Dia kena hindar perbuatan dan percakapan daripada melakukan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang tak ada manfaat, yang sia-sia. Lepak sia-sia. Kadang-kadang dalam kalangan kita lepak kedai kopi, buat apa? Main haji, main dam. Tiap-tiap hari dapat haji. Haji yang samalah. Oh, ini aku haji lagi. Oh, aku haji lagi. Oh, ini aku haji lagi. Alamat, kau tiap-tiap hari dapat haji. Bila kau nak naik haji? Entahlah, tabung haji tak panggil-panggil aku lagi. Cuba bila dah sampai satu tahap, hadirkan dalam hati kita ini tak nak perkara-perkara yang lara, perkara yang membuang masa dan sebagainya. Carilah selagi ada masa, isikan dalam hidup kita ni perkara-perkara yang manfaat, supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Kata Nabi, orang yang untung, orang yang rugi apabila apa? Hari ini sama dengan semalam. Orang yang rugi. Orang yang untung, hari ini lebih baik daripada semalam. Dan orang yang celaka, kata Nabi, hari ini lebih teruk dari semalam. Semalam lepak sejam, hari ini lepak 2 jam. Buat apa? Tengok wrestling dekat kedai mamak, restoran dolah. Kat tempat saya ada satu restoran ni tuan-tuan. Dia ada satu restoran ni, memang dia segala macam wrestling dia update. Wrestling Mania, SummerSlam, Royal Rumble, semua dia ada. Kadang-kadang yang sampai pun umur dah masuk 5 angka tengok. Syok tengok wrestling. Tuan-tuan, wrestling 3 jam sekali tengok. 3 jam. Dalam 3 jam tu kadang-kadang ada kaum hawa lawan atas stage. Siapa sanggup tak tengok? Tak tengok rezeki. Kalau pejamkan melepas, kena tengok. Buang masa dekat restoran semata-mata tengok wrestling. Jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Kita hindarkan daripada mulut kita ini berkata perkara-perkara yang tak elok, mengumpat, memaki hamun orang. Bila datang dekat masjid, baik dah datang masjid, bagus datang masjid. Duduklah puak-puak gosip. Mah, kau tahu tak, Senah hari tu dengan suami dia, ya Allah teruk aku tengok. Bagus dah datang masjid, dapat pahala dah, Allah bagi dah pahala hadir ke masjid. Tapi yang laranya apa? Duduk di masjid sembang duniawi. Kau tahu tak hari tu mat, iyalah tu Senah tu kan boleh percaya. Dia kan hari tu kan, kau ni percayalah cakap dia. Bersembang benda-benda yang lara, mulut, mengumpat, memaki hamun orang. Sebab tu Allah berfirman dalam Al-Quran, tuan-tuan, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ith wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, hindarilah diri kamu daripada perbuatan apa? Daripada kita bersangka-sangka. Sesungguhnya daripada bersangka-sangka ini lebih banyak buruknya daripada baik. Bersangka buruk, orang tak buat lagi, kita dah kata dia buruk. Nak mencuri dah tu. Tengok mat, kau tengok mat tu bawa laju tu, itu mesti nak merempit. Biar aksiden lah kau mat. Aksiden betul mat, kesian, sedih. Tapi kita tak nampak lagi perbuatan dia. Mulut kita sangka buruk pada mat. Kemudian kata Allah apa? Wala tajassasu. Jangan kita mencari kesalahan orang lain. Ini biasa dalam kalangan kita. Kita selalu cari kesalahan orang lain. Orang tak buat lagi, orang tu tak mencuri lagi, kita dah kata dia mencuri. Dia panjat pagar je. Itulah mak tu nak curi tabung masjid lah tu. Padahal dia panjat tabung masjid nak ambil slipper dia tertinggal. Kita pun tengok alamat tu, tengok teman kau tengok mereka dia tu panjat tabung masjid nak ambil tabung masjid lah tu. Tak pasal-pasal kena tuduh.
Cari kesalahan orang. Orang tak buat salah, pergi cari pula kesalahan dia, stalk dia kat Facebook, kat Instagram, kat Twitter. Kau tengok family dia. Kita cari kesalahan. Nabi tak suka, tuan-tuan. Allah melarang perbuatan itu. Allah kata wala tajassasu. Sebab tu kena jauh mulut kita ni. Kemudian kata Allah wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan mengumpat antara satu sama lain. Ini mengumpat biasa. Dia mengumpatnya ada dua, tuan-tuan. Dia mengumpat dengan mata pun mengumpat. Mengumpat dengan mata. Kita tak perasan kadang-kadang. Kadang kita pss, 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 tak bercakap pun, tapi mata dan mulut bergerak pss, dalam hati. Lepas tu yang orang sebelah pun, kesian orang sebelah. Itu mengumpat dengan perbuatan. Psst. Tengok. Mengumpat dengan kata-kata apa tah lagi. Mengumpat duduk sembang kedai kopi. Oi, aku nak cerita hari ni, kau tahu. Ni, mat tu. Ya Allah, teruk perangai dia. Dia lah mengumpat, mencuri pula tu. Tuan-tuan, jangan belajar menghukum kesalahan orang lain. Ni mulut. Sebab tu nak menjadi orang yang berjaya, orang mukmin yang berjaya, tangan, kaki, mata, telinga, jaga daripada perbuatan yang lara dan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Kita kena jaga. Barulah kita digelar orang yang bukan sahaja berjaya di dunia, malah di akhirat. Kena jaga. Kemudian Allah meletakkan syarat yang ketiga, iaitu kata Allah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang mengerjakan zakat. Nak menjadi orang yang berjaya, pertama apa? Khusyuk dalam solat. Yang kedua apa? Dia menjaga mulutnya, hatinya, tangannya daripada perkara-perkara yang lara, yang sia-sia. Kemudian yang ketiga Allah sebut apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang mengerjakan zakat. Tapi bukan saya nak ceritakan zakat semata-mata. Zakat biasa dah orang buat. Zakat harta, zakat fitrah. Saya nak ceritakan ni, tangan yang berat sangat nak sedekah. Kadang-kadang kita pergi pasar malam kan, datanglah orang miskin, datang pada kita mengensot tak ada kaki. Abang, tolong sama saya abang. Saya anak tak ada apa, tak ada itu, tak ada semua, tak ada apa pun tak ada abang, sedekah. Kita tengok, masukkan dalam poket. Keluarkan dalam poket RM15. Nak derma RM5 ni, dalam hati terdetik, ish, kalau aku derma kang, rugi. Itulah dia sifat orang yang tidak berjaya. Dia rasa benda yang dia infakkan itu pada orang miskin rugi. Kalau aku derma sekarang rugi. Aku ada RM15. Kalau aku bagi RM5, duit aku tinggal RM10. Aku nak makan apa? Bila terdetik macam tu, Allah akan sekat pintu rezeki kita. Sebab tu Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Kata Allah, orang-orang bakhil, kata Allah, jangan kamu sangka harta yang kamu simpan itu baik untuk kamu. Bahkan kata Allah, harta yang kamu bakhilkan itu, kedekut nak derma kat orang, kedekut nak sedekah, itulah yang buruk untuk kamu. Bila ada sangkaan yang macam tu, nak derma takut, nak bagi takut. Bila datang tabung masjid datang, sampai orang pertama dia bagi RM1. Masuk orang yang kedua dia bagi RM5. Sampai kat kita, masuk seluk poket, sengih depan tabung. Tabung jalan. Tok Imam tanya, hemat kau kenapa sengih depan tabung? Ustaz, senyum kan sedekah. Memelah sedekah, memelah. Tapi kalau kita senyum, nggak ada ke masuk duit dalam tu? Senyum, ceking, masuk RM1. Dah jalan. Kalau gelak, masuk RM10. Kenapa kau gelak? Saya nak derma. Senyum RM1, gelak RM10. Mazhab Syiah. Jangan ikut. Apa salahnya? Ringankan tangan, kurangkan beban. Kita bagi sikit duit, letak. Tuan-tuan, janganlah takut kalau kita derma RM1, RM2. Rezeki kita Allah tak akan pernah sekat. Percayalah. Kita bagi RM10, Allah akan gandakan 10 kali ganda.
Kita derma RM10, Allah akan gandakan 100 kali ganda. Jangan takut dengan rezeki Allah. Jangan kita sangka harta yang kita simpan itu baik. Sebenarnya makin kita simpan, makin kita sangka banyak, makin itulah Allah akan sekat rezeki kita. Kita kedekut, Allah akan sekat rezeki kita. Tu yang kenapa aku jalan orang tak senyum? Kenapa bila aku bertemu dengan orang tak senyum, orang tak bagi salam? Ni biasa meniaga, bayangkan meniaga. Kak, berapa? Rambutan sekilo, kejap ambil rambutan letak. Kurang lah, buang balik. Terlebih kurang, letak balik. Lebih pula, keluarkan balik. Lah dia ambil rambutan tu, dia potong 2. Faham? Letak, nah baru cukup sekilo. Sanggup potong 2 rambutan semata-mata nak cukupkan sekilo. Kedekutnya, bakhilnya kita, tuan-tuan. Bila kita kedekut dengan manusia, Allah akan kedekut dengan kita. Sebab tu nak menjadi orang yang berjaya, kata Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Bayar zakat 1, infakkan harta kita pada jalan Allah. Jangan kedekut nak sedekah, wakaf. Jangan kedekut kita nak derma. Tapi kadang-kadang kan tuan-tuan, biasalah realiti akhir zaman kan, sindiket banyak. Betul tak betul? Sindiket terlalu banyak. Kadang masa saya makan dekat area, masa saya dalam kuis Nyetor Sumah, kan ada budak-budak umur belasan tahun datang pada kita. Orang yang sama tiap-tiap minggu. Asal hari Khamis je dia datang. Bang, derma bang, saya perempuan, tuan-tuan, perempuan, umur dalam belasan tahun. Saya jumpa dia, kenapa datang sini? Ayah mana? Dia kata, tak, saya datang dengan cikgu. Habis cikgu ambil pukul apa? Pukul 11-12 baru cikgu ambil saya. Tuan-tuan, perempuan, kita bawa keluar duit, kita bagi dia. Barang saya tak nak, ni saya bagi awak. Awak kena balik awal, awak tu perempuan. Kadang sedih juga orang ambil kesempatan atas kemurahan kita nak menderma. Bila kita rajin nak menderma, orang ambil kesempatan pula. Bila tak derma, orang cakap kedekut. Itulah dia. Tak apalah, kita yang nak menderma ni bersangka baik je lah. Nampak orang yang susah, agak susah, kita rasa susah, sedekahlah pada dia. Saya cakap saya, tuan-tuan, Allah takkan sekat rezeki kita. Kita takkan rasa miskin. Dia takkan kaya tau. Tak adalah. Kita derma RM10, bangun-bangun ada RM1,000. Mana ada macam tu, menipu. Itu kalau duduk dekat US boleh lah, Santa Claus datang rumah pagi-pagi bagi Merry Christmas, itu boleh lah. Tapi kalau kita nak buat gitu tak boleh. Bagi RM10, ya Allah, aku hutang dengan bank ni RM100,000 ni rumah. Aku harap dengan RM10 ni tiba-tiba kat bank aku ada RM100,000. Janganlah gitu. Itu gila namanya. Tak adalah. Tapi Allah akan berikan kecukupan dalam hidup kita. Ya Allah, kereta aku Velfire ni RM400,000. Buat loan bank tinggal RM200,000. Ya Allah, moga-moga aku derma RM100. Besok aku tengok akaun bank aku ada RM400,000. Mana boleh. Kalau ada nanti PM saya nak bagi tahu semua orang. Dermalah. Allah akan selesaikan hutang kita dengan bank. Takkan berlaku. Kalau berlaku, hebatlah orang tu. Adalah dia pakai ilmu-ilmu apa. Tapi Allah akan berikan kecukupan. Kita takkan rasa susah. Ada je duit. Seluk-seluk ada dalam jin RM10. Seluk-seluk poket belakang ada duit. Kadang mak-mak seluk-seluk dalam baju ada RM5. Rezeki tidak pernah tersekat. Bila kita tidak kedekut dengan Allah, Allah tidak akan pernah kedekut dengan kita. Tuan-tuan, Allah meletakkan syarat yang keempat. Kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Nak berjaya, nak menjadi orang mukmin yang berjaya, dia kena apa? Dia kena jaga kemaluan dia. Orang-orang yang jaga kemaluan dia, Allah akan berikan dia kejayaan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Melainkan dia tidak jaga kemaluan dia di hadapan hambanya. Ini dululah. Hamba ni tak ada zaman sekarang. Kemudian pada si suami dan si isteri, itu tak apa. Faman ibtagha wara dzalika faulaika humul adun. Dan kata Allah, orang yang tidak menjaga kemaluan ini, inilah orang yang melampaui batas. Tuan-tuan, berapa ramai anak muda pada hari ini
yang tidak sayang kemaluan yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Berapa ramai dia tidak pernah jaga kemaluan. Allah suruh kita pelihara kemaluan kita. Sabar, nikah dulu. Bila dah nikah, lanjutlah, buatlah ikut suka. Tapi sebelum bernikah, jagalah kemaluan tu. Sebablah bila ramai dalam kalangan kita yang tidak menghargai, tidak menjaga kemaluan furujihim, baik lelaki baik perempuan, itulah sebab adanya anak luar nikah, anak yang tidak sah taraf. Bila ada anak luar nikah, kesian tuan-tuan, kerana budak-budak ni dia bukan tahu, dah besar, umur dah meningkat, dah remaja, barulah tahu, oh aku ni anak luar nikah rupanya. Statistik tuan-tuan, tahun 2008 sehingga 2010, 152,182 anak luar nikah yang telah didaftarkan, dilaporkan di Malaysia. Ratusan ribu. Boleh buka Felda, 5 Felda. Saya pergi di Felda Cini 5, penduduknya ada lebih kurang 20,000 orang. Jadi kalau 152,000, berapa Felda boleh buka? Ramainya anak luar nikah di Malaysia. Ramai. Kita duk bangga Malaysia negara Islam, negara Islam. Bangga apa? Anak luar nikah kita ramai. Itu realiti umat akhir zaman. Sebab tu Allah campakkan kita bermacam-macam ujian dengan MH370 Raib. Hilang entah ke mana MH17. Allah datangkan pula banjir di Kelantan. Allah berikan kita peringatan, kemudian Allah uji pula kita dengan jerebu. Sebab apa? Sebab tu Nabi SAW bersabda, "Idza zahara zina war riba fil qaryah." Kata Nabi, apabila tersebarnya riba, zina dalam sesuatu kampung, tempat, negeri, negara, daerah, kawasan, parlimen, faqad uhillu bi anfusihim bi azabillah. Maknanya orang kampung dekat situ dia telah menempah azab Allah. Allah, bagilah aku azab satu. Seolah-olah macam tu. Kita tak boleh, mana ada ustaz, kita tak minta pun ustaz ujian. Tapi realitinya di situ. Bila zina, riba tersebar, itulah yang berlaku. Kita menempah azab Allah. Sebab tu Allah uji kita macam-macam. Banjir, jerebu. Sebab kita tidak menjaga kemaluan kita. Anak-anak muda khususnya, walaupun tak ramai dalam masjid ni anak-anak muda, hargailah apa yang Allah Ta'ala telah bagi. Jangan kita salah pergunakan apa yang Allah Ta'ala telah bagikan kepada kita. Saya pun anak muda, tuan-tuan, bercinta. Siapa tak pernah? Saya pernah bercinta. Tapi yang memaksa saya untuk masuk dalam pencetus rumah apa dia? Lepas saya putus cinta. Dulu saya cari perempuan, orang perempuan tak nak, semua lari, tak minat. Kita PM kat Facebook, Assalamualaikum, semua tak layan. Oh tak apa, tak layan. Bila masuk pencetus rumah, ada nak kabarnya, orang cari saya. Assalamualaikum Ustaz. Ada orang yang mesej saya, Assalamualaikum Ustaz, mak saya ada beberapa soalan. Saya nak tanya Ustaz. Pertama, mak saya tanya, Ustaz dah ada calon ke? Mak dia tanya. Tapi nak cerita anak muda. Tapi anak muda ni tuan-tuan biasalah agresif. Tu sebab yang berlaku zina dan sebagainya. Anak muda ni terlalu agresif. Pernah datang satu pemuda datang kepada Nabi. Momok orang yang berumur lah, lingkungan 40-an 50-an, datang kepada Nabi. Sahabat dia tanya, ya Rasulullah, boleh tak dalam bulan Ramadan siang aku nak dekati bini aku? Nabi kata silakanlah, boleh, tak ada masalah. Lepas tu datang pula orang muda lebih kurang 20-an datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak dekati bini aku, isteri aku ketika bulan Ramadan? Nabi tak bagi, tak boleh. Nampak? Nak menunjukkan orang muda ni agresif tuan-tuan. Orang muda yang berkahwin datang kat bini dia, apa dia buat? Lain jadinya. Bulan puasa pula gelak abang tu, dia biasalah tu. Tapi orang tu ni dia tak agresif kan. Jadi sebab tu Nabi berikan kebenaran. Tidaklah kita melarang. Islam ini agama yang indah, bukan menghukum.
Nak bercinta, silalah. Kalau dah tak boleh kawal sangat, bercintalah atas niat kita nak mengahwini perempuan itu dan nak mengahwini lelaki itu. Kalau tak ada niat untuk berkahwin, haram hukum dia. Haram. Tak boleh kita suka-suka. Awak bercinta sebab apa? Tak adalah ustaz, saya syok dia handsome. Doktor handsome, doktor apa tak? Yang masuk Hot FM tu. Sebab tu saya nak bercinta. Saya nak ada power. Boleh. Ada orang tanya, saya cakap boleh, tak ada masalah. Dengan syarat dalam hati awak nak kahwin dengan dia. Itu yang bila ada tuan-tuan, bila ada anak-anak, jaga. Jangan sampai terlalu syok bercinta. Itu yang ada orang-orang yang tidak menjaga kemaluan. Boleh tak nak jaga, melainkan dengan siapa? Dengan isteri. Isteri silakanlah, ayah-ayah, ibu-ibu, buatlah ikut macam mana pun. Sebab Allah kata apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah, bila kamu berkahwin, isteri ini ibarat ladang. Bukanlah ladang, kalau ladang bolehlah aku bantai isteri aku tiap-tiap hari. Disodok-sodok je bini dia. Kenapa abang sodok? Dah ladang, sodok. Jangan abang. Sial orang rumah. Jangan disodok bininya gitu. Ladang ini bermaksud buatlah apa pun kat isteri, tapi jangan sampai sakiti dia. Dalam ayat ini menerangkan macam tu. Yang ayah-ayah, bila dah namanya ladang, bukannya dicangkul-cangkulnya isteri. Balik-balik rumah, buatlah abang kopi. Kebetulan bini buat, isteri buat, tawa pahit. Pui, dia ludahnya. Lepas tu dia cangkul, ambil cangkul. Nak aku ladang-ladangkan kau. Sebab apa ustaz beritahu ladang, hidup lagi tu. Ladang ini maksudnya buatlah apa pun. Apa salahnya dalam kesempatan dah jadi isteri, cari satu masa kan, datang kat isteri dia, sayang, I love you. Betul lari masuk bilik. Sekali-sekala. Lepas tu yang si isteri pun, I love you too, lari masuk bilik. Alangkah indahnya dunia ini kalau perkahwinan semuanya macam tu. Mawaddatun warahmah. Kebahagiaan, keseronokan suami dan isteri. Dah kahwin, buatlah apa pun. 4-4-3, 4-3-3, 4-5-1, silakan. Dengan syarat kena kahwin dahulu. Kahwin, ikut sukalah. Dah jadi ladang. Janganlah jadi ladang dibajakannya isteri. Nah, aku bajakan kau. Sihat isteri. Sebab tu Allah kata apa lagi? Dan mereka yang tidak menjaga kemaluan ini, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Mereka itulah orang-orang yang dia tak tahu menjaga. Macam mana kita nak jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, tuan-tuan? Ni ada satu syarikat Durex. Ni saya cerita berilmu, syarikat kondom kat Malaysia. Syarikat kondom buat kajian. Durex nama syarikat tu. Dia buat apa? Di Malaysia, paling muda, paling ramai, rata-rata anak muda yang dah melahirkan anak luar nikah. Berapa umur dia? Mesti dalam otak 16. Tidak tuan-tuan, bukan 16, bukan 18, bukan 17. Tuan-tuan, akhir zaman di Malaysia umur 13 tahun. Rata-rata anak muda yang ramai melahirkan anak luar nikah. Tingkatan 1 jadi emak. Mesti 13 tahun. Itulah realitinya. Ini syarikat kondom ni, syarikat Durex nama syarikat tu. Kalau siapa yang tak tahu boleh pergi 7E. Jangan yang muda-muda pergi, yang pakcik-pakcik pun. Kak nak tanya Durex tu apa? Cashier tu kan pelik pula tengok. Pakcik ni tanya Durex. Tapi realiti tuan-tuan, di Malaysia, negara yang dikatakan negara Islam, 13 tahun tingkatan 1, tak tahu apa, baru masuk sekolah SMK. Daripada darjah 6 habis PSA dapat 2A 3B je. 2A 3B ada anak. Umur apa? Tingkatan 1. Tapi itulah realiti dia tuan-tuan. Umur 13 tahun, paling ramai melahirkan anak luar nikah. Hebat Malaysia ni. Inilah Malaysiaku. Nak menjadi orang yang berjaya, anak muda, ibu-ibu ayah, kena jaga kemaluan kita. Sebab tu kemudian Allah sambung lagi ayat itu dengan apa kata Allah?
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang berjaya ini kata Allah apa dia? Orang yang menjaga amanat dan janji dia, daripada dia mungkiri. Nampak biasa tapi bukan dia. Amanat biasa aja. Alah ustaz, semua orang langgar amanat. Tuan-tuan, kalau kita langgar amanah, sampai bila pun kita tidak berjaya. Kalau kita mungkiri janji, sampai bila pun kita tidak berjaya. Mat besok macam biasa lah, pukul 5 petang. 5 petang, mat tunggu 5 petang. 5 pagi tak sampai lagi. Di manakah mat? Saya mungkiri janji. Allahu Akbar. Sebab tu amanah dan janji ini Nabi letakkan dalam tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ini dia lebih teruk daripada orang kafir. Orang munafik dia lagi teruk daripada orang kafir. Nak tak nak itulah dia. Kata Nabi, ayatul munafik thalath. Ada 3 tanda orang-orang munafik. Pertama kata Nabi apa dia? Idza hadatsa fakadzab. Bila dia berkata-kata dia berdusta. 1. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, bak kata jozan kan, saya berjanji. Dia mungkiri janji dia. Bila dia berjanji, dia mungkiri. Itulah orang-orang munafik. Sebab tu Allah tekankan dalam Al-Quran, nak berjaya jangan mungkiri janji. Bila mungkiri janji, itulah yang hati kita kotor. Orang dah tak percaya, marah orang dah tak percaya. Mat, tolong mat, aku nak pinjam kau duit, aku nak pinjam 5,000 je mat. Along dah kejar aku ini mat. Kau minggu lepas kau tipu aku. Nampak? Kau dah janji nak bayar hutang yang 10 tahun lepas pun kau tak bayar lagi. Dah mungkiri janji, siapa nak percaya? Kemudian Nabi kata apa? Wa idza utamun nahan. Orang apabila dia diamanahkan, dia khianati amanah dia. Orang munafik. Sebab tu Allah pesan dalam Al-Quran, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang bila dia berjanji, dia ada amanah, dia jaga janji dan amanah dia. Allah jadikan di muka bumi ini, Allah jadikan kita. Ulama kata ada 2 berdasarkan ayat suratul Baqarah ayat 30. Allah jadikan kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Malaikat kata tak nak. Manusia ni bila tangan dia kat bumi ni, dia merosakkan harta benda. Benarlah apa kata malaikat. Kita merosakkan sana sini. Tapi Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuan-tuan, Allah bela kita tau. Allah bela kita. Masa nak buat Nabi Adam, Allah bela. Allah kata, aku tahu apa yang kau tak tahu, malaikat. Allah bela kita. Kemudian kata ulama, ada 2 tanggungjawab kita. Amanat yang Allah jadikan kepada kita ada 2. Pertama apa? Iqamatuddin, mengimarahkan agama. Wasiyasatud dunya bih, dan mensiasahkan dunia ini dengan agama. Itulah tanggungjawab kita. Amanah yang Allah berikan kepada kita, kita kena pegang. Sekalipun kita seorang engineer, sekalipun kita seorang doktor, sekalipun kita seorang saintis, kita seorang nelayan, kita seorang pekebun, selagi mana kita dinamakan sebagai insan khalifah, peganglah amanah Allah, iaitu apa dia? Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Pegang, bangunkan agama. Macam mana nak bangunkan agama, tuan-tuan? Bila kita nampak, kita kena sambung kerja Nabi. Ini dok, nampak orang buat jahat, takut nak tegur. Tak apalah, biar nanti dapat hidayah lah tu, dia tu. Nampak orang buat jahat, takut nak tegur. Tuan-tuan, kita tegur orang buat jahat, orang tu tegur orang lain, orang yang ditegur dia tegur dan terus menegur, pahala dapat kat apa? Ke kita. Tu amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Janji, lupakah kita di saat kita ditiupkan roh di Lauh Mahfuz, kita telah berjanji kepada Allah, kita telah berjanji. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bila Allah kata, kau mengakui tak yang aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Kita kata ramai-ramai, qalu bala, kami mengaku yang kau Tuhan kami.
Engkau lah menciptakan kami, Engkau lah yang campakkan kami, Engkau lah yang beri kami segala-galanya di Lauh Mahfuz. Bila duduk kat bumi, lupa. Kita lupa. Alah, itulah tanggungjawab kita, tuan-tuan. Kita dah berjanji pada Allah. Bila kita berjanji, nak tak nak kena tunai. Kita dah berjanji pada Allah, kita nak mengakui bahawa Allah itulah Tuhan kita. Tapi kenapa semayang masih tinggal? Kenapa zakat masih tidak ditunaikan? Kenapa ramai lagi dalam kalangan anak-anak muda khususnya yang tidak taat pada ibu dan ayah? Mengapa? Mengapa? Tepuk dada tanya selera. Nak makan apa ini? Chicken chop. Tepuk dada tanya iman. Kenapa kita macam ni? Padahal kita dah berjanji pada Allah Ta'ala. Ingat, orang yang nak berjaya pegang satu amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua, janji. Kemudian Allah sambung ayat. Bila kelima-lima sifat ini kita pegang, kata Allah, wallazi, kemudian Allah sambung lagi sifat yang seterusnya, maaf, sifat yang keenam Allah sambung apa? Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang berjaya ialah mereka yang menjaga solatnya. Semua tunduk. Allahu Akbar. Aku subuh ke 6 kita ni. Aku subuh 7.30. Kau okey lah sikit. Aku subuh 7.30. Subuh gajah. Allah azan kan. Bangun tengok. Biasalah saya pernah duduk asrama, tuan-tuan. Kan? Bila duduk asrama ni biasalah. Kadang-kadang pagi-pagi Allah bangun tengok handset 5.30. Mata 5.30. Okey, 15 minit aku bangun. 15 minit kononnya 5.45 bangunlah tu. Letak handphone, tutup alarm, bangunlah 5.45 petang. Semayanglah qada subuh, zuhur, asar. Fikir jamak takyah dia panggil. Orang yang berjaya ialah mereka yang menjaga solatnya. Macam mana orang yang menjaga solat? Satu, solat di awal waktu. Apabila Nabi ditanya, wahai Nabi, apakah amalan yang paling afdal? Ayyul a'malu afdal ilallah, di sisi Allah, kata Nabi mulakan dengan apa? As-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu. Nampak? Amalan yang paling afdal, solat di awal waktu. Tapi berapa ramai yang dalam kalangan kita, diri saya sendiri, tuan-tuan mungkin yang ada, kita melewat-lewatkan solat. Rugi, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar tahu apa yang tutup rezeki kita. Kita dapat gaji sebulan 5,000. Kira-kira asal dia yang tak cukup bagi anak sekian, bayar kereta 1,000, bayar rumah 1,000, bagi anak-anak tinggal 1,000 je dalam bank. Kenapa? Sebenarnya salah satu sebab kita tak menjaga solat. Allah kan, Nabi dah pesan, ihfazillah yahfazka. Kau jagalah Allah, Allah akan jaga kau. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita main-main dengan Allah, solat subuh pukul 8, Allah main-mainlah dengan kita. Allah main-mainlah dengan kita. Kau main-main dengan aku ya Mamat, dia rasa kan kau. Tu hidup kita susah. Lepas tu bila dah sedih, ya Allah Tuhanku, bantulah aku ya Allah, aku tengah sesak ya Allah. Dah senang, lupakan Allah. Nak berjaya, jaga solat. Solat awal waktu, satu. Yang kedua, solat berjemaah, jangan tinggal. Ini biasa. Saya, tuan-tuan, saya sebelum masuk pencetus rumah ni, bukanlah kita ni baik sangat, tapi saya jadikan pencetus umat ini platform untuk saya jadikan hati saya ni sukakan masjid. Saya nak pupuk subuh ke masjid. Saya sampai tahap di kuis kan, waktu saya tengah pencetus rumah, saya sampai tahap saya tidur di masjid. Tidurlah dengan budak-budak kuis. Bawa beg, ingat mangkuk manalah. Tu PU kan. Entah mangkuk mana datang. Pergi masjid, letak beg, tidur di masjid. Sebab apa? Saya nak paksa diri saya jemaah subuh di masjid. Siapa yang dapat jemaah subuh, memang macam ni lah dia. Saya bagi macam gini lah, tabik spring. Bukan senang tak percaya, pergilah masjid-masjid, tengok subuh. Kadang imam dengan Bilal je 2 orang. Bagi salam, imam pandang dia pandang imam. Kau siapa pandang aku? Dah kita 2 je, aku pandang lah kau. Imam tengok Bilal, Bilal tengok imam. Datang seorang tok siap,
Kita 3 lah, bolehlah main damaji. Itulah yang berlaku. Kalau nak berjaya, pertama solat awal waktu, yang kedua jaga solat berjemaah. Bila kita jaga solat berjemaah tuan-tuan, insya-Allah lagi-lagi subuh rezeki kita, percaya cakap saya, Allah tak putus. Saya tak akui walaupun saya tidak ke final dalam pencetus rumah. Kenapa saya sampai semi final? Mungkin salah satu sebabnya saya rasalah sebab saya tidak pernah putus-putus jemaah di masjid subuh. Paksa sampai saya terpaksa tidur di masjid. Paksa diri nak tak nak tidur di masjid. Tak apalah kalau lepas ni tuan-tuan nak pupuk diri tidur masjid, tidur sini pun tak apa. Minta izin imam, Ustaz malam ni saya nak tidur sini Ustaz. Habis bini tahu, tak apa Ustaz. Abang nak pergi mana tu? Pergi masjid. Ayang tolonglah bagi abang pergi masjid. Malam ni abang tak belanja. Tak apa, tak bayar bil, tak apa. Asalkan kita dapat berjemaah di pagi subuh, kita jumpa Allah. Sebab apa tahu? Subuh ni pintu rezeki nak buka. Bila kita berjemaah di masjid subuh, kita angkat tangan pada Allah. Ya Allah, murahkan rezeki aku, lapangkan dada aku, hutang aku banyak tak settle ya Allah. Peti ais aku yang tak bayar, perabot aku, bini aku bising ya Allah, bantu aku. Allah akan bagi kelapangan kepada kita. Ya Allah, Velfire aku lama tak bayar, Mercedes aku ya Allah, Satria Neo aku ya Allah, Myvi aku ya Allah. Ya Allah, peti ais 8 pintu aku masih tak terbayar ya Allah. Ya Allah, rumah aku 10 tingkat, 50 tahun lagi tertunggak hutang, bantu aku ya Allah. Allah akan bantu, percayalah. Itu janji Allah, bukan janji saya. Allah janji bukan macam manusia. Manusia janji keling, janji tok lah adanya. Manusia janji keling. Tapi manusia bukan janji tapi janda. Bukan janji tapi pasti. Itu kata David Teo lah. Bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Pertama, solat di awal waktu. Yang kedua, jaga solat berjemaah. Yang ketiga, apa dia? Kalau kita nak jaga solat kita, solatlah dalam keadaan memang kita bersolat. Tuan-tuan, macam kita pernah berlakukan, pernah sekali kan di Indonesia, solat tarawih 23 rakaat berapa minit? 7 minit. Saya tak tahu solat apalah macam tu kat Indon. 7 minit 23 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya tengok video tu, gila, laju gila. Tapi saya pelik yang belakang-belakang boleh ikut tu. Saya kalau imam macam tu, saya nampak imam rukuk, saya tujah je imam tersungkur. Imam apa? Imam laju sangat. Tapi di sana jemaah sekali semua sap. Gila betul Indonesia ni. 23 rakaat 7 minit. Bayangkan kalau kat berlaku masjid ni. Saya kalau tiba-tiba saya datang sini nak bagi tazkirah, 3 rakaat 20 saat. 3 rakaat 20 saat maghrib. Masjid mana? Masjid di Pahang. Saya. Tapi itu yang berlaku. Jaga solat. Kita solatlah seperti mana kita solat. Tomak ninah, jaga semayang macam mana kita nak berhadapan dengan Allah. Hayati bait-bait ayat yang kita baca, Al-Fatihah itu. Alhamdulillah. Sebab tu kalau kita tengok imam di Mekah, imam di Madinah, imam di tanah-tanah Arab, dia baca ayat Quran jadi imam, dia boleh menangis, menitis air mata. Sebab apa? Dia hayati, betul-betul hayati. Kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Assalamualaikum. Kualiti itu tidak ada dalam solat kita. Jadi nak berjaya, ingat yang pertama, khusyuk dalam solat. Yang kedua, tunaikan zakat. Yang ketiga, jagalah perbuatan mulut ini daripada perkara-perkara yang lara, sia-sia. Yang keempat, jaga kemaluan. Yang kelima, jaga solat. Jaga kesemua ni, Allah Ta'ala akan jaga kita. Jangan risau, jangan pernah risau. Kemudian Allah sambung apa? Kalau kita ada kelima-lima syarat ini, kata Allah, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Kemudian Allah sambung lagi ayat itu dengan apa? Alladzina yarithunal firdausum fiha khalidun. Allah kata mereka itulah yang mewarisi syurga Firdaus. Siapa yang tak nak masuk syurga Firdaus, tuan-tuan? Alah, syurga je Ustaz. Mungkin ayah-ayah mungkin alah syurga Ustaz. Ayah-ayah, ada bidadari.
Siapa tak nak bidadari? Tuan-tuan, bidadari peluh dia, peluh saja jatuh kat bumi, pengsan laki. 7 lautan berbau minyak wangi bidadari. Bukan minyak wangi bini kita. Saya tak kahwin lagi bini tuan-tuan. Minyak wangi bini kita, peluh bini kita jatuh kat lauk masam. Kita nampak air peluh isteri kita macam tu. Tapi ni air peluh bidadari. Tuan-tuan, bidadari. Siapa tak nak masuk syurga Firdaus, syurga paling atas? Itulah orang-orang yang berjaya. Kalau kita ada kesemua syarat ini, kita duduk dalam kalangan anbiya, para syuhada, para rasul. Kita boleh bertemu dengan Allah. Allah akan bagi kita bidadari. Kalau yang kaum perempuan pula bidadara, jangan risau, perempuan pun ada. Marah, lah ustaz bidadari je ambil, perempuan tak ada. Perempuan ada, jangan risau. Lelaki perempuan Allah Ta'ala bagi. Tapi janganlah pula semayang nanti isyak sekejap lagi nak semayang, Allah bidadari. Janganlah gitu. Ingat bidadari pula dalam solat. Nak jumpa bidadari kena masuk dalam syurga Firdaus. Syurga Firdaus, syurga yang tiada hijab dengan Allah Ta'ala. Kita boleh tengok wajah Allah, kita boleh bertemu dengan Nabi Muhammad. Syurga paling atas, siapa tak nak? Tapi dengan syarat, kita kena ada kesemua syarat tadi. Kita kena orang yang khusyuk dalam solatnya. Dalam solat kita tak boleh tengok kiri dan kanan. Masa kecil-kecil lu boleh lah Allahu Akbar dengan kawan sebelah. Kawan sebelah siku, ni siku sini, tendang belakang. Bila rukuk, bila sujud, tengok orang kiri kanan. Masa budak-budak dulu. Dah besar, dah belajar, dah ada ilmu, kita kena belajar khusyuk dalam solat. Yang kedua, nak berjaya tadi saya sebut, jaga tangan, jaga kaki, jaga otak, jaga hidung, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut daripada perkara-perkara yang lara. 2, simple. Jangan mengumpat, jangan mencari kesalahan orang lain. Saya bila cerita bab cari kesalahan orang lain kan, stop. Sekarang perempuan kan, salah satu stalker yang hebat. Abang ni minyak wangi senah kan? Mana ada ni abang, ni minyak wangi sayang lah. Saya kenal minyak wangi ni. Dia cari kesalahan isteri dia. Kadang suami balik lambat 10 minit. Abang pergi mana tadi? Tak, traffic jam. Tak, abang pergi mana tadi? Traffic jam lah sayang, traffic jam. Ke abang jumpa tu isteri sebelah tu? Ke abang jumpa janda sebelah tu, janda meletop? Tak. Perempuan ni yang saya rasa lah stalker yang forever ever best lah. Diorang memang tak ada tandingan lah perempuan. Lelaki macam saya, kita buat apa pun tak jadi. Kita nak stalk tak jadi. Tapi perempuan, bila dia siasat mesti kantoi, mesti punya. Tak payahlah nak suruh. Kan macam-macam password kita tukar handphone. Kata nak bagi isteri tengok, tukarlah password handphone. Tapi dia dapat buka, macam mana tu? Itulah hebatnya perempuan. Dia otak dia akan aktif. Bila ada masalah, aktif lah dia. Itu hebatnya perempuan. Jangan cari kesalahan orang. Nabi cukup tak cukup orang yang mencari-cari kesalahan. Dan janganlah kita bersangka buruk. Jaga mulut kita. Kemudian yang ketiga, kalau nak menjadi orang yang berjaya, jangan lupa tunaikan zakat. Ringankan tangan, kurangkan beban. Bila kita banyak bersedekah, Allah akan beri kita harta yang berlipat kali ganda. Tidak di dunia, Allah akan berikan kita di akhirat. Tuan-tuan, orang yang kedekut dengan emas, di akhirat nanti Allah akan kalungkan emas yang kita kedekut masa kat dunia. Sampai kita nak berjalan di akhirat pun tak boleh, sebab kita kedekut sangat dengan orang. Kemudian Allah sambung lagi, kalau kita nak berjaya, syarat yang keempat apa dia? Walladzina hum li furujihim hafizun. Ingat, anak-anak muda seperti saya, remaja-remaji, jagalah kemaluan kita. Jangan selalu search Google sangat. Google ni jahat tuan-tuan. YouTube, Google cukup jahat. Kita tak nak tengok sebenarnya. Kita search Google, iklan kat tepi keluar. Iklan tu lah yang menyebabkan kita tengok kat YouTube kan. Kita tak nak tengok benda-benda macam tu, tak nak.
Bila kita buka YouTube tekan, oh keluar iklan kat tepi, sudah. Tengok daripada atas ke bawah, cek iklan tu. Bila dah tengok iklan tu, yang masuk dekat YouTube, masuk dekat Google, itu yang jadi anak luar nikah, itu yang jadi pergaulan bebas, itu yang jadi zina. Bila dah jadi perzinaan berleluasa di Malaysia, Allah timpakan bala ke atas kita. Itu yang jadi macam tu, itu yang jerebu, itu yang banjir. Angkat tangan, muhasabah diri. Tuan-tuan, syarat keempat. Syarat yang kelima, Allah letakkan apa lagi? Kata Allah, orang yang dia jaga amanat, dia jaga janji dia. Jaga kedua-dua ni, insya-Allah kita dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Dan syarat yang terakhir, syarat yang keenam, Allah pesan kalau nak syurga Firdaus, kalau nak syurga Firdaus, syarat yang keenam, jaga solat. Solatlah di awal waktu. Selagi mana kita mampu bersolat, solatlah jemaah. Selagi mana hujan tak lebat. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, dia solat fardu ni, dia kira tak perlu dia buat bila apa tau? Bila hujan lebat, bila keuzuran, bila hujan-hujan renyai usi-usi sikit tu, apa salahnya jalan kaki pergi masjid. Kita ambil wuduk sebelum semayang di masjid, kita ambil wuduk. Setiap langkah kita, Allah gugurkan dosa. Daripada rumah kita jalan kaki dalam keadaan wuduk, nak sampai ke masjid, nak solat jemaah, setiap langkah kita Allah gugurkan dosa. Allah tambah pula dengan pahala. Masuk masjid, kita buat pula solat sunat tahiyatul masjid, tambah lagi pahala. Kemudian kita sambung pula dengan solat jemaah, 27 pahala. Sambung lagi, Allah gandakan. Betapa banyaknya pahala kalau kita jaga solat kita. Simple, jaga solat. Tak apalah malas-malas pun naik motor pergi masjid. Naik motor yang lelaki lah, yang perempuan kalau ada kereta naik kereta. Kadang-kadang lelaki ni tak boleh berjaya, perempuan naik motor kain terangkat. Lelaki ni dah ambil kesempatan, kau tengok, ui kain terangkat weh. Sampai di masjid, kita solat berjemaah. Orang yang jaga solat, solat berjemaah selagi mampu. Selagi ada daya, solatlah berjemaah. Jangan sampai satu masa nanti kita sakit, jangan sampai satu masa nanti kita dah tak ada daya kuasa, barulah ketika itu kita nak ingat Allah, dan waktu itu tak adalah kesempatan lagi pada kita. Dan syarat yang terakhir, Allah letakkan orang yang menjaga solat inilah orang yang boleh mewarisi syurga Allah. Siapa yang tak nak masuk syurga Allah? Semua orang nak masuk syurga Allah. Dan sebab itulah Allah jadikan kita di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan, hanya mengejar cinta dan syurga Allah. Itu je tujuan kita hidup kat bumi ni sebenarnya. Bukan kita nak cari kekayaan, bukan kita nak cari harta, bukan kita nak cari kereta yang besar, bini yang besar, bukan kita nak ada rumah yang besar, tapi satu, syurga. Tengok sahabat-sahabat dulu, macam mana hebatnya mereka dalam beribadah. Di panah pun boleh membaca Al-Quran, di panah pun boleh masih lagi berdiri solat. Kita lipas datang lagi, Allahu Akbar, lipas lari. Sebab apa lipas? Lipas. Takutnya kita dengan lipas. Sahabat Nabi, panah kena kat dada, masih lagi teruskan solat. Hebatnya Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu jadikanlah tujuan hidup kita semata-mata nak mengejar cinta dan syurga Allah. Cukup, insya-Allah Allah akan bagikan kita kelapangan. Bila 6 syarat yang saya sebut tadi ada dalam jiwa kita, maka insya-Allah syurga Firdaus takkan lari daripada hidup kita, insya-Allah. Yang penting kita kena ada 6 syarat ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila saya dalam mimbar pencetus ummah, bila saya nak mula kelas dengan Piyu Hafiz kan, Piyu Hafiz dia selalu ceritakan, dia selalu nyanyikan lagu. Siapa yang tengok Serambi lah, dia selalu nyanyikan nasyid apa ni, Imam Hasan Al-Banna. Saya suka nasyid ni kenapa tau? Dia membangkitkan semangat,
dia jadikan diri saya, mungkin diri tuan-tuan, ibu-ibu, kita rasa macam, ya Allah, inilah rupa-rupanya tujuan aku. Allah jadikan kita. Saya nyanyi sikit suara saya tak sedap lah. Walaupun Kak Oji guru persembahan saya, tapi dia tak pernah turunkan macam mana nak ada suara yang sedap. Dan lagu tu sebut apa? Allahu ghayatuna ar-rasulu qudwatuna Al-Quran dusturuna al-jihadu sabiluna al-mautu fi sabilillah asma amanina. Kata Hasan Al-Banna, Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Tuan-tuan, kita hidup, kata Hasan Al-Banna, Allah adalah tujuan kami. Hidup kita, mati kita, Allah Ta'ala. Fahijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ke arah Allah dan Rasul, maka dia akan dapat benda tu. Hasan Al-Banna kata tujuan hidup kita hanya Allah. Rasulullah teladan kami. Kata Imam Hasan Al-Banna, Rasulullah lah teladan hidup kami, contoh qudwah yang paling terbaik. Tidak ada lagi dan tidak bukan. Imam Hasan Al-Banna, Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna kata, Rasulullah lah tujuan hidup kita, matlamat hidup kita, teladan hidup kita Rasulullah. Al-Quran dusturuna, Quran lah, Quran inilah pegangan hidup kita. Bila kita sesat, bila kita rasa lost, kita lupa nak cari Allah di mana, kita dah hanyut dengan dunia yang penuh dengan maksiat, kita hanyut dengan dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Al-Quran lah pedoman hidup kita. Jangan cari komek-komek, carilah Al-Quran. Al-jihadu sabiluna, jihad adalah jalan juang kita. Kita hidup, jihad jalan juang kita. Kita nak berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir, kata Imam Hasan Al-Banna, mati di jalan Allah, al-mautu fi sabilillah asma amanina, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami. Itu sebablah Hasan Al-Banna salah seorang syuhada yang hebat. Tuan-tuan, Imam Hasan Al-Banna nak ceritakan kehebatan dia, subhanallah, hebat, cukup hebat. Bila dia duduk di Mesir, dia buat satu benda, tahu apa tahu? Geng budak-budak kejut subuh. Hebat. Zaman sekarang mana ada terfikir, tapi zaman dia ada dah. Tiap-tiap pagi akan datang budak-budak kejut subuh. Tang bangun. Cita-cita kita nak mati di jalan Allah. Bukan cita-cita yang sakitnya tu di sini. Cita-cita tu saya pun suka. Sakitnya tu di sini, bukan yang tu. Tapi cita-cita kita adalah mati di jalan Allah. Peganglah 5 perkara yang Imam Hasan Al-Banna pesan kepada kita, tuan-tuan. Pegang 5 perkara ini, insya-Allah hidup kita akan rasa bahagia. Dengan kita berpegangkan dengan 6 syarat yang saya sebut tadi. Khusyuk, jaga kemaluan, jaga solat, bayar zakat, jaga mulut dan perbuatan kita dari perkara-perkara yang lara. Jangan khianati amanah dan janji. InsyaAllah syurga Firdaus akan jadi milik kita. Kita menjadi salah seorang pewaris syurga Firdaus, insyaAllah. Itulah Islam, satu agama yang hebat. Dan saya suka, kalau sebelum tutup tazkirah saya suka nak pesan, sebab kebanyakan masyarakat kita dia nak berubah. Dia ada hati nak berubah. Kadang-kadang saya sembang dengan budak-budak, ustaz, saya nak berubah, ustaz. Kawan-kawan saya, weh Abu, aku nak berubah. Tapi macam mana, tuan-tuan? Allah ini, selagi mana kita tak syirikkan dia, datanglah merangkak. Datanglah berjalan. Allah akan berlari kepada kita.
Jangan tanya dosa apa yang kita pernah buat. Jangan tanya. Jangan fikir aku pernah berzina. Jangan fikir. Tapi kalau kita datang pada Allah dalam keadaan, ya Allah, aku nak balik pada Engkau. Ya Allah, aku menyesal dengan apa yang aku buat. Tadah tangan dengan penuh menyesal. Tuan-tuan, Allah tidak pernah ada segan dan silu untuk berikan keampunan kepada kita. Jangan rasa pintu taubat itu terlalu rapat untuk kita. Tidak. Selagi mana matahari tidak terbit di sebelah barat, selagi mana nyawa kita tidak sampai di kerongkong, maknanya pintu taubat sentiasa terbuka. Jangan satu masa nanti bila matahari terbit di sebelah barat, pukul 6 tak terang-terang, pukul 8 tak terang-terang, rupa-rupanya matahari terbit di sebelah barat. Waktu itu tuan-tuan, dah tak ada masa kita nak berbalik kepada Allah. Tak ada masa dah. Nangislah air mata darah sekalipun, ya Allah, ampunkan aku, tak ada masa. Sebab matahari terbit di sebelah barat. Tuan-tuan, waktu nyawa kita sampai di kerongkong, kita nampak neraka dan syurga, kita minta, ya Allah, balikkanlah aku kepada Engkau. Tuan-tuan, waktu itu tak adalah pengampunan pada kita. Tak ada siapa dah yang waktu itu boleh berikan pengampunan, sebab tempoh dia dah monopos, dah habis. Bila tempoh dah tamat, air mata darah kita melutut menangis, hantuk kepala ke dinding pun Allah takkan ampunkan dosa kita. Kiamat hampir tiba. Allah tunjukkan kita berbagai tanda. Allah dah tunjuk banjir, Allah dah tunjuk jerebu, peperangan yang berlaku sekarang ni. Baitul Maqdis, saya kira 80% hampir ditakluki. Bila tertakluknya Palestin, salah satu tanda kiamat besar berlaku di Palestin apabila Baitul Maqdis ditakluki. Apa lagi tanda-tanda? Tuan-tuan, kata ulama, tanda-tanda kiamat kecil dah habis. Tanda-tanda kiamat kecil dah habis. Dah habis tu maknanya apa? Dah tak ada dah. Allah nak tunjukkan apa lagi? Dah tak ada. Bangunan dah tinggi, bangunan lebih tinggi daripada masjid dah ada. Anak derhaka pada ibu dah ada. Bunuh dah ada. Perempuan jadi laki, lagi jadi perempuan, pondan dah ada. Kata ulama, dah habis dah tanda kiamat kecil. Tinggal berlaku tanda kiamat yang besar. Apa dia? Matahari terbit di sebelah barat. Matahari di sebelah barat tak ada dah. Waktu tu kita nak minta ampun, tak ada masa. Bila matahari terbit di sebelah barat, dah tak ada masa, dah tak ada guna. Ni Allah bagi kita peluang. Tapi kata Nabi apa? Sekiranya besok kiamat, kata Nabi, kalau di tangan kita ni ada benih, tanamlah benih tu. Besok kiamat, kata Nabi, kalau dalam tangan kita ni ada benih, tanam benih tu. Maknanya apa? Pintu rahmat Allah sentiasa luas. Ni Allah bagi masa ni, mintalah ampun pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Masih ada masa, banyakkan bertaubat pada Allah. Kita istighfar banyak-banyak. Jangan sampai di saat hari kita sibuk baru kita nak berbalik kepada Allah. Dan ketahuilah, ketika itu tiada lagi waktu kita nak minta ampun. Ni Allah bagi kita daya kuasa, daya kekuatan untuk minta ampun pada Allah, insya-Allah. Moga-moga perkongsian saya tadi dan insya-Allah boleh mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada diri saya, malah kepada diri tuan-tuan. Saya lebih suka tuan-tuan kalau orang tak gelar saya ustaz. Sebab saya baru nak start. Umur 21 tuan-tuan, apa ada. Saya ambil sains matematik pula tu. Sains matematik, mana ada kena-mengena dengan agama. Tapi Al-Khawarizmi, salah satu tokoh Islam, juga pengasas matematik. Ibnu Kathir, Ibnu Sina, salah seorang tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang kaji sains tapi jadi ulama besar. Saya rasa penuh rendah diri, kita bersama-sama kongsi ilmu. Kalau lebih baik panggil saya Abu pun tak apa. Kalau yang adik-adik tu nak panggil saya Abang Abu, itu lebih saya rasa selesa.
Kalau ustaz tu saya rasanya, ya Allah, jauh saya nak pergi tuan-tuan. Saya umur 21, ambil sains matematik. Paling hebat pun saya ada stam je lah. Stam je lah, itu pun stam. Alah, stam. Stam je tuan-tuan, bukan stem. Stem tu postman tu. Alah, ustaz ambil stem je. Makcik, stam bukan stem. Stam, sijil tinggi agama Malaysia. Itulah paling hebat. Saya belajar faraid sikit-sikit, fiqh sikit-sikit. Kita berkongsi ilmu. Apa yang tuan-tuan ada, kongsikan pada saya. Apa yang saya rasa ada, saya kongsikan pada tuan-tuan. Kalau nak tanya bab akak-akak, ibu-ibu kat belakang, ustaz macam mana nak kuruskan badan, insya-Allah saya ada ilmu tu. Makcik nak kuruskan badan, kurangkan tidur. Ini tidur je. Suami balik, buat apa yang? Tidur lah abang, tak ada buat apa. Bibi kan ada. Bibi ada tu yang berbesar bambang badan tu. Kalau nak kongsikan ilmu, ustaz macam mana saya nak ada six pack, saya boleh kongsi. Saya dalam dunia gym ni alhamdulillah lah, dalam 2 tahun macam tu lah. Cuma saya main berhenti. Nak tanya ustaz macam mana saya nak kurus, insya-Allah. Ustaz macam mana saya nak kecilkan perut saya, ustaz? Boleh, insya-Allah saya boleh kongsi. Macam mana nak diet. Dan saya suka kalau saya suka orang tanya soalan pada saya. Boleh tanya soalan saya di Facebook page Pencetus Ummah Abu, boleh tanyakan soalan. Macam saya di Felda Cini 5, mereka kurang sikit dunia IT ni kan. Facebook saya bagi nombor terus lah, hubungi saya. Kalau siapa yang sudi hubungi WhatsApp ke apa, adalah yang bertanya sikit-sikit. Dan insya-Allah kita moga-moga dengan perkongsian saya tadi, kita mampu menjadi orang yang bukan sahaja berjaya di dunia, malah di akhirat, insya-Allah. Dan perkongsian saya tadi kita sampaikan kepada orang lain supaya ilmu itu tidak terputus dan kita sama-sama mendapat saham, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kau golongkanlah kami, letakkanlah kami dalam kalangan orang-orang yang berjaya, ya Allah. Orang-orang yang khusyuk dalam solat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang membayar zakat, ya Allah. Orang-orang yang menghindari dirinya daripada perkara, perkataan, perbuatan yang sia-sia, ya Allah. Orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya, ya Allah. Dan orang-orang yang menjaga solatnya, ya Allah. Kau golongkanlah kami, ya Allah. Golongkanlah kami dalam golongan yang begitu, ya Allah. Kau jauhilah kami dari perkara-perkara yang sia-sia, ya Allah. Moga-moga dengan tazkirah hari ini, ya Allah, moga-moga dengan majlis ilmu pada malam ini, ya Allah, kami berjaya di dunia dan di akhirat, dan kami menjadi salah satu pewaris Al-Jannatu Firdaus, syurga Firdausmu, ya Allah. Kau bukalah pintu taubat, pintu rahmat kepada kami, ya Allah. Kami sentiasa mencari-Mu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kalau kami leka, ingatkan kami. Kalau kami lupa, ingatkan kami, ya Allah. Kalau kami leka, Kau berilah satu peristiwa kepada kami supaya kami berbalik kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.